Safira? I rasa ada sebab kenapa Datuk tiba-tiba baik dengan I. I rasa dia ada affair dengan perempuan lain. Tolong carikan perempuan tu. Kenapa Datin rasa macam tu? Insting I kuat, Safira. Naluri seorang isteri jarang salah, kan? Ingat tak pernah cakap kat you dulu yang kita perempuan kena jaga sama kita? Tapi ada satu jenis perempuan yang kita semua kena tentang. Menyondol. Ada orang sabotaj kita. Siapa lagi yang tahu pasal design ni? You ni. Bab sondol lelaki orang pandai pula. Tapi bila bab macam ni, naif. Datin tahu? Ya, I tahu, Safira. Yang you datang pagi-pagi nak bagi bekal kat suami I pun I tahu. Yang you borak tengah-tengah malam dengan suami I pun I tahu. I made you, Safira. I naikkan you. I dapatkan you this job. I tolong you masa dengan Syahid lagi. And look at you now. Tapi apa? You tikam belakang I pula. So Datin yang bagi design tu dekat Adi? Ya. I nak you rasa apa rasanya bila orang yang percaya rampas apa yang you sayang. Fuyo, dah jadi chef sekarang. Tangan ni bukan sembarang tangan tau. Tangan ini main kunyitnya. Tak. Bukan macam tu maksud saya. Bukan kunyit tu. Jangan fikir bukan. Maksud saya main kunyit tu gaul kunyit untuk masakan. Husnuzon.